kepada customer. Okey, ni saya tunjuk contoh voltage leakage voltage leakage macam mana. Okey, tengok ni. Okey, nampak mentol tu bulb tu menyala malap je kan. Ni contoh voltage leakage So ni saya tak on switch tak on. Ni switch dia. Switch belum on lagi 3. Yang ni plug, tak ada kena-mengena. So saya tunjuk lah. Tu voltage leakage. Switch belum on, voltage dah leakage. Okey, contoh rumah customer ni, bilik sebelah dia. Okey, tu nampak. Okey, nampak nampak. Yang bilik ni okey, tak ada voltage leakage. So inilah contoh voltage leakage. Switch pun off. Okey, belah plug tak ada kena-mengena. Alright.